Kalau cukup suluh pelita, dalam malam gelap menjadi terang. Kalau hidup sungguh bekerja, dalam penat hatikan senang. Pada hari ini, 7 April 2025, SMK Darul Amal 1 mengadakan majlis watikah pelatihan bagi pemimpin Barisan Pemimpin Muda bagi sesi 2025 yang bertempat di Dataran Zaitun. Bagi berlangsungnya majlis ini, mari kita saksikan Barisan Pemimpin Muda SMK Darul Amal 1 menerima amanah dan tanggungjawab yang akan digalas sepanjang tahun ini dengan penuh iltizam dan komitmen. Allahu ya Ghaniyu ya Hamid, jadikanlah badan pengawas sekolah ini sebagai wasilah untuk membentuk perpaduan, bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan kelancaran pengurusan sekolah yang tercinta ini. Pada hari ini, satu majlis yang Cikgu rasa akan memberikan satu semangat dan juga satu suntikan motivasi khususnya kepada Barisan Pemimpin Muda SMK Darul Manhaj 1, iaitu majlis watikah pelantikan Pemimpin Muda SMK Darul Manhaj 1 bagi tahun 2025. Sekalung tahniah kepada 4 kumpulan anak-anak pelajar pemimpin muda yang akan menjadi barisan hadapan kepada SMK Darul Manhaj 1. Itu yang terdiri daripada pengawas sekolah, kemudian pengawas pusat sumber sekolah, kemudian barisan pembimbing rakan sebaya, kemudian yang seterusnya adalah pengawas pusat Islam. Kamulah yang akan jadi barisan hadapan yang akan membantu guru-guru untuk nak mewujudkan suatu suasana ataupun persekitaran sekolah yang harmoni, yang tiada hingar-bingar, tiada pelanggaran disiplin berlaku, bagi membolehkan matlamat kita hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu sebagai bekalan dunia dan akhirat dapat direalisasikan. Assalamualaikum. My name is Nur Irina Batrisha. Nama saya Wan Hafiz Iskandar bin Wan Muhammad Rahzadi. Saya Sharifah Alia. Saya Nur Arisa dari The Heights 1 TV. The Heights 1 TV. From The Heights 1 TV channel. Today I am here with the Head Prefect of 2025. First of all, I would like to congratulate you on being Head Prefect this year. How do you feel after you have been given this responsibility of being Head Prefect? First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel very grateful because I have these opportunities to be Head Prefect. Perasaan saya apabila saya dilantik sebagai pengerusi Pengurus Pusat Islam ialah
Perasaan saya berasa amat berbesar hati dan teruja apabila saya dilantik dengan jawatan tersebut. Apakah peranan dan tanggungjawab saudari sebagai pengerusi pembimbing rakan sebaya? Sebagai pengerusi pemimpin rakan sebaya, peranan dan tanggungjawab utama saya adalah untuk menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan dan membantu mereka yang menghadapi masalah. Baiklah, selaku Ketua Pengawal Pusat Sumber Sekolah, saya perlu memastikan setiap ahli pengawal pusat sumber perlu menjalankan tugas mereka secara berdisiplin dan berkomited. Walaupun jadual mereka padat dengan aktiviti sekolah seperti ujian peperiksaan ataupun sukan. Baik, peranan saya sebagai pengerusi pengawas pusat Islam ialah saya akan memastikan kesemua aktiviti kerohanian dan keagamaan berjalan dengan lancar seperti membaca Al-Masurat di awal pagi dan menunaikan solat zuhur berjemaah di sekolah. For my next question, how would you handle challenges that come your way in the future? I will use my experience before to solve any problems and all the cases. Cara saya mengatasinya adalah dengan cara saya akan membina satu jadual secara bergilir untuk meringankan beban ahli pengawas sumber sekolah. Apakah inisiatif yang saudari rancang untuk meningkatkan lagi penggunaan dan manfaat pusat sumber oleh pelajar dan warga sekolah? Baiklah, saya merancang untuk mewujudkan pusat sumber digital di mana para pelajar boleh mengakses video pembelajaran, video nota ringkas ataupun buku e-digital melalui kod QR. Soalan terakhir saya, bolehkah saudara berkongsi beberapa tips untuk menjadi seorang pemimpin muda yang berjaya dan juga mempunyai integriti diri? Kita perlu mempunyai visi yang jelas, mendengar pendapat orang lain dan akhir sekali berusaha keras untuk mencapai matlamat. Untuk menjadi seorang pemimpin muda yang berjaya, seseorang itu perlu mempunyai disiplin diri yang tinggi dan mudah terbuka untuk menerima teguran. Kejayaan itu bukan datang daripada bakat semata-mata tapi juga datang dari semangat tidak mudah putus asa. Sounds great. And for my third and final question, what are your expectations for the prefects this year? I hope our prefect be more quality than before. That's all. I see. That's all for our interview today. Thank you for spending your time to answer a few of my questions. Looks like this video is coming to an end. I'm glad to say that today's event went very smoothly. Congratulations to all appointed young leaders of this school. As a quote by John C. Maxwell goes, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." And with that ends today's video. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye!